Adakah seorang yang hidap kanser dan asbab kematian itu kanser juga, adakah syurga bagi dia? Sebab saya pernah terbaca dalam hadis tapi tak tahu sahih ke tak. Dia kata, adakah orang yang mati kanser masuk mati syahid? Dia kata ada baca dalam hadis. Ada tak dalam hadis mati kanser? Dalam hadis penyakit berjangkit, wabak, wabak mati syahid. Macam baru ni COVID, itu wabak, mati syahid. Okey, mati terbakar, mati lemas, mati jatuh, ditimpa benda yang berat, terbalik poli penyek dia, timpa batu atas bukit, mati beranak, okey, dan mati sakit dalam perut, mata'un, sakit dalam perut. Okey, jadi ulama berkata, ulama mutaakhirin, kemungkinan kanser itu masuk dalam bab mata'un, penyakit sakit, penyakit yang kronik, yang payah nak baik, kritikal dalam perut. Masuk perut itu bukan dalam usus saja, dalam bahagian badan dalam dia, termasuk kanser tadi. Mudah-mudahan. Jadi kalau dia termasuklah dia dalam penyakit yang disiarkan sebagai mati syahid. Mati syahid ini bagi syahid akhirat. Syahid ada dua, syahid dunia, syahid akhirat. Syahid yang paling tinggi syahid dunia. Maksud syahid dunia, matinya tidak disemayang dan tidak dimandikan, kerana Allah sudah ampun segala dosa, melainkan hutang. Okey. Adapun mati syahid akhirat, maksudnya mati biasa je, mati beranak, mati COVID, dimandikan, disemayangkan. Okey. Cuma di akhirat dia dapat pahala kematiannya itu. Orang lain mati tak dapat pahala, dia mati ada lagi pahala. Itu maksud dia.